So what happened is, dia tak disukai oleh mother dia. Dia tak disukai oleh mother dia. Ataupun dalam bahasa pasarnya ugly duck lah. Dalam family-nya. Dia didera, umur 7 tahun, ibu dia melemparkan dia. Ambil hentak dekat simen. Bang, bang. Dekat tiles, 5 ke 4 tiles penuh darah. Berhambur darahnya. Berhambur. Hey love, you're tuning in with Nikki and Mama. Pour a cup, take a breath, let's talk about motherhood. The joys, the chaos, and everything in between. Welcome to Mamahood Diaries. Hi, I'm Nikki. Hi, I'm Mama. And we are the Mamahood Diaries. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mamila. Assalamualaikum, Mami. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okay, I am very nervous because we have Mami Love from Hijrah Sisters in our studio. Ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih sebab hadir hari ini. Masya Allah. Allah izinkan biiznillah. Amin. Betul, amin, ya Allah. Okay, so Hijrah Sisters, okay, is actually a woman-focused community and event platform that runs Siri Ilmu lah. A series of transformational learning events for Muslim women. So, terima kasih Mami Love for taking your time. Mami Love actually baru habis ceramah. Ya, betul. So, and she took her time to come again, ya Allah. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank Very you. honoured to have you here with us. Masya So, Mami Love, I dah introduce sikit, tapi I know you have a lot Alright. more to share. So, you can introduce yourself. Okay, The boleh. stage is yours. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semua orang panggil nama panjang, tapi kita pendekkan. Orang panggil Mami Hera Love. Ada yang panggil Mami, ada yang panggil Love je. Ada yang panggil Mami Hera ataupun Mami Love. Usually panggil Mami Love lah. Kita Mami Love lah. Alright. Actually, Mami dahulu adalah seorang founder. I'm a founder skincare. Alright, I'm a founder skincare. Back then 2018. And then tontang rasa macam bila dunia business, dunia founder ni, dia tak sama dengan dunia dakwah. Dia macam langit dengan bumi. Alright. Dunia founder, orang zaman sekarang sebut apa? Menekan-nekan. Menekan-nekan macam tu. So at one point kita rasa macam enough is enough. Sometimes kita rasa exhausted. Bila kita terlagi, Allah dah bagi banyak, kita rasa masih tak cukup. Kita doesn't enough. Kita dah ada kereta ini dan kita nak the next target. Sebab apa? Sebab kan kita founder kena look lavish. Itu fakta. Okay. So bila dah keadaan begitu, Allah bagi ujian. Which is Alhamdulillah. Semua yang Allah bagi itu, semuanya adalah yang baik-baik belaka. Betul. Cuma, the way kita pandang itu sebagai apa? Sebagai bala ataupun sebagai rahmat. Begitu. Jadi, cukup sekadar itu, Allah bagi hidayah. Mami switch 360 degree. Mami buat NGO. Ada satu lagi namanya Riba Al-Taharah. Dia memang fokus untuk tadabbur, tazakur, pengajian fardu ain, begitu. And then satu lagi Hijrah Sisters. Hijrah Sisters ni adalah satu platform di mana anak-anak muda, tak kira wanita dari golongan apa sahaja, yang mencari di mana aku hendak bermula dalam penghijrahan. Sebab apa? Sebab bila anak-anak muda
it's not anak muda lah. Kita make it dalam 20 plus, 30 plus. Diorang nak berhijrah, tapi diorang pergi masjid. So what happen is, Mama, Niki, mokcik-mokcik dia kat masjid, mocking mereka. Faham tak? Sebab dia baru nak berhijrah. Sometimes tu, not too perfect. Apa yang ada saja, Zas pergi ke masjid. Begitu kan. So bila mokcik-mokcik ini nampak, terus judge. So orang yang baru nak mendekati majlis ilmu, baru nak mendekati agama, terus kita ke belakang balik. Setuju tak keadaan? Sebab apa? Sebab kita terlalu judgmental orang ni macam ni, orang ni macam ni. So itulah titik permulaan adanya Hijrah Sisters. Begitu. So Hijrah Sisters ni adalah satu community, satu tempat di mana this is your safe zone. You boleh jadi diri you. Kita back to Allah sama-sama. Kita sembuh sama-sama, kita tumbuh sama-sama. Begitu. So no judgmental. Itu mukadimahnya. Begitulah. Itu adalah Hijrah Sister. Begitu. Okay? Wow. Which is very true lah. Belum apa-apa dah sedih dah. Because kita pun tengok drama juga ada drama pun dah keluarkan like this kind of scenario lah. Dia orang nak ke masjid untuk nak berubah tapi di macam Itulah dijudgekan tu lah. Dijudge, dipulaukan and so on. And then untuk macam kita ada dua, satu riba al-taharah. Riba al-taharah ni dia memang fokus untuk yang, it's not fokus lah, macam dia more tu mak-mak kita yang memang dah senior-senior. Begitu. Orang kata macam memang dia pergi majlis ilmu dah ni. Gitu. So Hijrah Sisters ni orang yang baru nak berubah ni, macam mana aku nak berubah ni, Masya Allah. Kan? Baju pun kadang-kadang tak ada yang, Yelah. begitulah mungkin Niki dan Mama faham lah. Begitu kan. Jadi Hijrah Sister ni kita welcome. It's okay darling. We help you. Kira kalau kau nak pergi masjid pun nak kena pakai yang sesuai lah kan, yang betul. Tapi for your case is you come as who you are and then we will slowly heal. Change. Dia bukan drastic. Kan ada orang macam ada orang berkumpulan dia menganggap terus kena drastic. Contohnya macam you kena zikir selawat 10,000. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin bagi kita orang yang sudah terbiasa nampak benda itu normal ataupun sikit. Bagi orang yang baru nak berhijrah 10,000, Masya Allah, banyaknya. So inilah peranan Hijrah Sister. Kita, orang kata macam mana peribahasa Melayu dia, seumpama menarik benang dalam tepung. Benang dapat, tepung tak, berselegak. Orang tua kata. Macam tu. Orang tua kata. So, dua-dua dapat. Begitu. So, itulah Hijrah Sister. Wow, Masya Allah. So Mami Love is a mother of 6. Yeah. How do you manage your Hijrah Sisters punya perjalanan ni dengan your children, dengan Rumah tangga semua? Okay. Anak Mami semua dekat tahfiz. And then baru seorang yang tak pergi tahfiz sebab dia homeschool. Yang lain semua pergi tahfiz. Okay, back story balik. Okay, kita ke belakang balik sekejap. Waktu di zaman founder, okay, kita keen untuk hantar anak kita ke mana? International school, private school. Sebab apa? Barulah matching. Betul? Founder, businesswoman, kena matching dengan anak yang pergi private school. Okay. So, bila satu kejadian Allah bagi, Masya Allah, hadiah, berupa hadiah. So Mami keluarkan semua anak-anak, semua letak dekat sekolah tahfiz. So kalau Niki tanya macam mana Mami arrange, Mami tak arrange, dengan sendirinya. Allah yang arrange. I leave it to Allah 100%. Suami, business, Hijrah Sister, anak-anak,
semuanya kita lepaskan kepada Allah. Sebab hakikatnya bukannya kita yang punya. Kan Allah yang punya. Betul. Contohnya orang tanya kat mami, anak mami kecil-kecil lagi, kenapa pergi ke tafiz? Kan budak-budak kecil lagi macam, you know, What's kan their mesti age? nak manja. Betul kan? Dalam mami hantar dia orang darjah 3, 9 tahun. Dah kena buat sendiri dah. Basuh pakaian sendiri. Apa benda semua sendiri. You know, macam orang tanya. Dia kata macam mana hati seorang mother lagat hantar anak pergi ke tahfiz macam tu. Mami kata, I'm leave it to Allah 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Settle. Mami kata. So begitulah perjalanannya. Kalau ni kita tanya apakah mungkin rahsia ke apa, I don't have any rahsia. Even di saat ini pun mami tak macam contohnya mami pergi ke sini berceramah ke sini juga. Kita hanya plan, Allah yang buka jalan. And ada sebab kenapa mami di sini. Mesti ada sebab. Betul. Ada sebab dah ya Allah. Okay. So Mami, I'm sure you ada jumpa atau sit down with mothers lah. Sebab kita punya platform pun is more about mothers. So you ada sebut hari tu tentang trauma, tentang apa lagi trauma lah. Okay, I think we can depression and all. So maybe you boleh ceritakan sedikit sebanyak Boleh. tentang ibu-ibu ni yang come forward to kepada you. Mami ramai student. Okay. Diorang ada datang dari pelbagai background. Mama, Niki, terlalu ramai. Okay. There's a few case yang Mami boleh share. InsyaAllah. Mungkin boleh jadikan pengajaran. A few lah. Alright. Satu case student Mami. This lady, umur dia dalam 27, tak silap Mami. 27. Okay, dia ada 2 orang anak. Kisah hidup dia ni, bukan macam normal punya orang. Sebab apa? Dia dibesarkan dalam keluarga yang mendera dia. Alright? Puncanya adalah kerana dia tidak mempunyai wajah dan kulit yang cerah. Okay. Okay? Adik-beradik dia semua putih lepuk. Putih lepuk. Sebab dia katakan dia ni adalah mix Arab. So mix Arab ni mungkin mancung, putih gitu. Kebanyakannya. Kan? Kebanyakannya. Baik. Jadinya nak dijadikan cerita, dia adalah the only anak yang gelap, tak ada hidung mancung, memang tak ada langsung muka Arab. Memang tak ada langsung. Gitu. So what happened is, dia tak disukai oleh mother dia. Dia tak disukai oleh mother dia. Ataupun dalam bahasa pasarnya ugly duck lah. Dalam kan family-nya. Dia didera umur 7 tahun. Ibu dia melemparkan dia. Ambil hentak dekat simen. Bang. Bang. Dekat tiles, 5 ke 4 tiles penuh darah. Berhambur darahnya. Berhambur. Kita ada anak tak umur 5-6 tahun? Ada. Ada. You just imagine anak kita sendiri yang buat hempas anak kita. Berulang kali. Tak cukup dengan itu, kalau abangnya buat hal, kakaknya buat hal, of course mama, siapa yang kena? Di ugly duck tu lah. Jarang diberi makan, sangat kurus. Balik sekolah, first thing first, you have to kerja dahulu. The household. Jual nasi lemak. Oh. Bawa nasi lemak jual. Nasi lemak, kuih. Umur 7 tahun. Anak kita umur 7 tahun dekat mana dia berada sekarang? Masya Allah, tabarakallah. Tak Toys R Us? Of course. Betul? Sangat lavish anak-anak kita. Berbeza dengan dia. Balik sekolah, terus angkat bakul. Kuih, nasi lemak. Cik, nasi lemak.
kau tak habis, Tak mau balik. jangan balik. Sampai malam, kau jangan balik. Seumur 7 tahun. Masya Allah, tabarakallah. So, bila Mami dengar, Mami rasa macam, Masya Allah ya. Kita rasa ujian kita sangat berat. Kita merasakan ujian aku sangat berat. Hakikatnya, waktu sekarang ini, sekarang pukul berapa? Sekarang mungkin dalam pukul 3.30, pukul 4.30. Hakikatnya sekarang ini, Mama dengan Niki, ada anak yang sedang didera. Kita di dalam studio sekarang, berekon Masya Allah cantiknya. Sekarang ni ada anak-anak yang sedang tak diberi makan oleh ibunya. Itu hakikatnya. Jadi bila kita refleksi, besar sangat ke ujian aku sekarang. Betul. Betul tak? Macam tak bersyukurnya aku dengan Allah. Allah dah bagi aku macam-macam, Masya Allah, tabarakallah. Tapi masih lagi komplain pada Allah. Keep complain. Tu tak kena, ni tak kena. Apa lagi yang tak kena dengan hidup kita ni? Begitu. Back to the story. Jadinya, dia ni seorang pelajar yang sangat Masya Allah pandai. Walaupun dia tak diberi perhatian oleh ibunya. Dapat sambung pelajaran, tapi tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab nak dahulukan adik-beradik dia yang lain. What happened? Kahwinlah dia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Anak dia yang first, putih lepuk. Ingat tak tadi Mami cerita? Kenapa dia kena dera? Pasal dia tak cantik. Kulit lah. dia. Sebab kulit dia tak cerah. Betul? What happened is, Allah Maha Besar, Allah takdirkan anak dia yang pertama tu, Masya Allah Mama, macam anak Palestin. Mata coklat, rambut curl, laki. Rambut dia pure, bukan colour, memang colour brown. Gitu. Sangat Masya Allah cantik. Mungkin semua dah boleh tebak. Dia dera pula anak dia. Dia dera anak dia. Tahu sebab apa? Disebabkan rupa macam engkau lah aku kena dera. Sebab rupa macam kau lah. Kau putih. Engkau comel. Semua orang suka dengan kau. Disebabkan manusia macam engkau lah aku kena dera dengan mak aku dulu. Engkau lah penyebabnya. Astagfirullahaladzim. Wa'iyadzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak cukup sekadar itu, mesti Niki dengan Mama pun dah boleh tebak juga. Dera serupa dengan Mama dia buat. Of course. Kita panggil apa? PTSD. Post Traumatic Syndrome Disorder. PTSD. Maksudnya dia berulang. Trauma dia tu cycle. Dia tak boleh nak stop. Sebab apa? Sebab orang kata it runs in my blood. There is a saying, they say kalau you are raised being being beaten up ke apa kan, nanti you dengan sendirinya dengan anak you akan pukul juga. Ya, Mama macam tu. Dia kata it runs in my blood. But whether you are the cycle breaker or not lah, that's all. So macam tu. It's like that. So bila dia mendera anak dia, pun sama, satu hari dia angkat anak dia, hempas. Angkat tinggi-tinggi, hempas. Kaki anak dia dah tak boleh berfungsi. Sebab sudah black out. Ni nama syak, what is the black out? Terkehil. Terkehil lah. Terkehil kan Mama? Terkehil. Terkehil. Sekejap. Budak tu macam Palestin. Budak sangat Masya Allah. Kalau siapa-siapa, kalau Mami bawa hari ni, jumpa Mama dengan Niki, I'm sure you guys mesti rasa macam, boleh tak I jaga? Sebab comel. Sangat comel. Macam tu. Dia angkat, hampas. Budak tu tak boleh nak menangis. Sebab apa? Sebab dia dah tak rasa sakit.
dah 6. Dah selalu terjadi. So budak tu rasa macam aku merelakan saja. Budak mama, budak. Dia dah macam aku merelakan sajalah mama, mak aku buat apa macam tu. Jadinya rumah dia tingkat 28. Rumah dia tingkat 28. Dia angkat anak dia, dia nak buang anak dia tingkat 28. Tapi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia sempat call tim Hijrah Sister. Sambil mengeletar, tolong aku. Dia bukan suruh tolong anak dia. Tolong aku. Aku dah tak nak kawal ni. Aku nak buat apa dah ni? Dah tak boleh buat apa dah ni? Tolong buat apa dah ni? Dia call tim Mami lah. Tak nak buat apa dah ni? Ya Allah, macam mana aku nak buat? Dia rasa macam anxious. Rasa anxious. So kita serbu. Kita serbu dengan polis ke rumah dia. Kita ambush. And then anak tu dia bawa tempat yang selamat lah. And then sepatutnya dia adalah proses yang Mami tak boleh nak sebut lah. Dia agak Sensitif. agak sensitif lah kat situ. Itu antara kisah-kisah yang kita rasa, kenapa Mami cerita hari ini, kita rasa kita banyak sangat isu, banyak sangat masalah. Hakikatnya, you just imagine macam mana seorang anak, seorang budak nak minta tolong bila dia di-abuse oleh mak dia sendiri. Kalau macam kita, contohnya di-abuse, kita boleh lari sebab kita dah besar. Kan? Kita ada choice. Kalau budak-budak kecil, umur 9 tahun, umur 6 tahun, umur 5 tahun, guys, what happened? Come on. Kan? You know macam, gitu. Kita rasa macam kita banyak masalah ni. Penonton-penonton yang sedang melihat podcast hari ni, kita rasa macam kita tersakiti. Orang kata kan, kita hari ni kita banyak, aku ada masalah financial, aku ada masalah dengan suami, aku ada masalah dengan mak mentua, contoh, kakak ipar, semua orang ada masalah. Tapi Mami nak minta you all berhenti sekejap. Pause. It's not stop. Pause. Cuba you all fikir. Kalau budak, macam mana dia nak selamatkan diri dia? Budak umur 5 tahun. Bila kita fikir sejenak pause, kita rasa kita punya ujian sangat sikit. Sangat halus. Itu satu story. Mami punya story dekat Hijrah Sister banyak yang ekstrim. Yang orang kata bukan yasha-yasha. Kan, bukan yasha-yasha. Dia memang tak ekstrim mama. Ada satu lagi kisah. Budak 2 tahun. Suami tak bagi nafkah. Anak dia sama macam muka suami dia. Suami dia pergi kerja, mama. What happened is, Nikki, dia pergi ikat anak dia dekat katil. Umur 2 tahun. Ya Allah. Ikat anak dia dengan tali rafia. Ikat. Tak diberi makan. Budak 2 tahun perlu susu kan, Nikki? Tak dibagi susu, tak dibagi makan. Tak diberi pakaian. You nak membuang air besar, situlah. You nak buang air kecil, situlah. Come on, babe, 2 years old. Nak lebih ekstrim, ambil api cucuh. Merang tak budak tu? Masya Allah. Hanya Allah saja yang boleh bantu budak tu. Tak ada siapa. Confirm. Bapak dia kan kerja. Mama dia. Sebab apa? Sebab dia ada isu dengan husband dia. Husband dia tak bagi nafkah kat dia. Anak dia sebiji macam muka husband dia. Siapa yang kena? Of course anak dia, mama. Of course anak dia. Nak balun suami, Tak boleh.
Tak boleh. Dia lepaskan dekat anak dia. Cucuh mama, cucuh lagi. Yes. Itu kisah last year. Dekat Hijrah Sister last year. Dia siap boleh tanya dekat mami, tak berdosa kan? Tak berdosa kan saya? Sebab apa? Sebab saya rasa saya tak berdosa. Sebab apa? Saya mak. Hmm? Sebab saya mak ke dia rasa macam itu? Exactly. Because I'm a mother. I own dia. Siapa cakap? Siapa cakap anak tu kau punya? Bagi bukti. Siapa cakap anak tu kau punya? Mata yang tengah berkedip pun bukan kau yang punya. Telinga yang mendengar pun bukan kau yang punya. Semua Allah yang punya. Ya Rabbul Alamin. Cuma kita suka terperasan. Kan kita punya. Betul? Kemewahan kan kita punya. Kan aku yang cari duit. Nampak tak? Sifat keakuan. Kan aku yang cari duit. Kan aku yang buat. Kan aku yang memasak. Kalau aku tak masak, tak makan dia orang semua kat rumah ni. Masya Allah, tabarakallah ibu. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Siapa cakap macam tu pun? Kan? Siapa yang bagi certified? Sebenarnya yang mengizinkan tu adalah Allah. Allah nak kita dapat pahala dengan memasak. Allah nak kita dapat pahala dengan menjaga anak-anak. Allah nak kita dapat pahala dengan melipat kain. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun kita tak suka pun kerja tu. Kita hari-hari buat dosa. Kita tak maksum. Niki, mama, mami, ibu, bonda semua tak maksum. Kita adalah hamba Allah yang penuh dengan khilaf. Yang hari-hari buat dosa. Bangun pagi marah suami. Bangun pagi tak puas hati dengan suami. Suami tak puas hati dengan kita. Marah anak. Bebel-bebel. Rasa macam ada benda saja yang tak kena pagi-pagi. Tapi Allah tu maha baik. Niki dengan mama. Allah tu maha baik. Allah hadirkan amanah-amanah untuk apa? Untuk top up balik dosa-dosa yang kita buat. Tapi kita tak faham bahasa Allah. Bahasa cinta Allah kita tak faham. Confirm kita tak faham. Allah suruh anak jatuh air. Ya Allah, sabar je lah kau ni. Contoh. Tak, sebenarnya kita suruh anak tu sabar ke kita yang kena sabar? Kita suruh anak tu sabar. Sabarlah kau ni. Tapi the way kita convey sabar itu tak sabar. Sebab apa? Sebab kita shout. Betul? Sabar itu adalah satu dalam posisi yang tenang, yang nyaman, yang dalam keadaan yang natural, orang kata. Tapi bila kita suruh anak kita, sabarlah engkau ni, mak-mak, type mak-mak, sabarlah engkau ni, sebenarnya dia, the way kita convey pun dah tak match, tak line. Sabar dengan tinggi suara. Kau nak buat yang mana ni? Sabar ke nak tinggi suara? So anak-anak pun confused. Mama nak suruh kita sabar ke nak marah kita? So Mami just tambah. That's why kalau mak marah anak tu dah macam lali. Dah rasa macam, alah Mami marah. Dia just marah, popek-popek je. Nampak tak tu? Tapi bila orang yang jarang-jarang marah, dia rasa macam dia kena dengar. Itulah kan. Okay, itu satulah. And then satu lagi, Mami suka sebab Mami pun ramai anak, and kita pun selalu je cakap macam ni. Terkadang kita selalu panggil engkau aku dengan anak. Pernah dengar tak? Macam Pernah? kau aku. Mungkin bagi orang setengah tu biasa. Tapi kasar. Hakikatnya kasar. Kita bersembang dengan suami kita, I'm not sure, mungkin ada juga yang kau aku, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sangat lembut dengan para isteri.
And isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut dengan Rasulullah. And I'm sure, confirm, tak ada berkau aku. Engkau ni begitu, kau tu macam tu. Betul tak? Tapi kenapa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh ikut jejak Nabi Muhammad? Sebab apa? Sebab kita tak dekat dengan dia. Kita tak dekat dengan baginda. Kita dah lama tak menangis rindukan Nabi Muhammad. Kalau Mami boleh tanya, bila kali terakhir kita duduk, kita menangis kerana Rasulullah? Bila kali terakhir? Tak ada. Mungkin ada, tapi jarang-jarang. Betul tak? I'm not sure. Kita rasa macam, apa masalah aku ya? Padahal, dekat hari kiamat nanti, kita sangat menunggu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat akhirat nanti, suami dengan isteri tak nak tengok masing-masing sebab takut kena hisap. Kan semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Kan di akhirat nanti. Mak tak nak jumpa dengan anak, anak tak nak jumpa dengan mak. Suami lagi tak nak jumpa dengan isteri. Nanti habis pokai dia punya pahalanya. Tak bagi tu, tak diberi pengajian fardu ain. Tak dibagi nafkah lagi. Masya Allah, muflis aku ni. Kita hanya mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kali terakhir kita menangis, berteleku, kita rindu, ya Allah, Rasulullah rindunya padamu, ya Allah, pada baginda, pada kekasihmu, bila? Kenapa Allah bagi ujian dekat kita? Sebab kalau Allah tak bagi ujian dekat kita, kita lupa diri. Setuju tak Niki? Betul tak Mama? Betul. Kita lupa diri kita. Kita rasa kita gah. Kita rasa kita semua yang Masya Allah. Everything kita. Kan? Bila Allah letak satu ujian, percaya cakap Mami, solat kita berbeza. Solat kita sangat berbeza apabila kita ditimpa ujian. Kita rasa macam khusyuk ah. Kalau boleh nak berlama-lama, nak bercinta dengan Allah lama dekat dalam solat. Cuba kalau kita happy memanjang 365 hari tak pernah diberi ujian, hatta sakit pun tak pernah. Kita solat sekadar kewajipan semata-mata. Berbeza bila kita diuji dengan Allah. Kita bangun tahajud. Zikirnya lama. Baca Al-Qurannya Masya Allah. Kadang-kadang tu boleh 3 juzuk Mama. Sampai basah Al-Quran. Mami selalu pesan dengan student-student Mami, dengan sahabat-sahabat Mami dekat Hijrah Sister. Solat ni, daripada awal, Niki, sampailah Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya adalah doa. Semuanya adalah doa. Kita nak mengadu pada Allah. Kita nak apa saja nak mengadu, ya Allah, ya Allah. Semuanya dalam solat. Allah nak bagi jawapan pada kita melalui Al-Quran. Kita nak bercakap dengan Allah melalui ibadah kita, solat. Straight to the point. Kan kita baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Apa maksud dia tu? Hanya engkaulah tempat aku sembah dan hanya pada engkaulah tempat aku meminta pertolongan. Setiap kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus tersedik, terus lahirkan dalam hati, ya Allah, apa sahaja hajat kita. Apa sahaja hajat kita. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba-hamba dia yang puji. Masya Allah. Bermaksudnya Allah sedang dengar aku ni, Masya Allah. Dari Allahu Akbar. Allah tahu aku tengah beribadah kepadanya. Tapi kita tak faham benda tu. Solat pun Masya Allah lewat. Betul? Urusan dunia dahululah. Dah lambat dah ni nak pergi meeting. Appointment lambat dah ni.
Nanti apa pula kata bos, contoh. Nanti apa pula kata kawan-kawan lambat, katanya. Masya Allah. Kita selalu nak minta banyak perkara dengan Allah. Kita ada 1001 macam perkara hajat yang nak Allah bagi pada kita. Kan? Aku nak kaya. Aku nak duit sekian. Aku nak sales macam ni. Aku nak suami aku sayang aku. Aku nak begini. Aku nak begini. Aku nak begini. Sekejap. Pause. Solatmu bagaimana? Subuh tadi, solat ataupun tidak? Zuhur tadi, pukul berapa kau solat? Asar tadi, pukul berapa kau berniat nak solat awal? Masya Allah. Tapi hajat kita menggunung-gunung niki. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Dan Allah memang cakap, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Masya Allah. Allah suruh kita berdoa, nescaya aku akan perkenankan. Confirm Allah jawab doa kita. Confirm. Cuma kita saja yang apa? Cuma kita saja yang Sering meminta. bersangka-sangka dengan Allah. Lambat lagi ni. Aku minta dah 6 tahun tau, ya Allah. Tak ada pun. Kan? Why me, Allah? Why me? Kenapa aku yang diberi ujian, Allah? Kenapa aku yang diberi ujian? Mami jawab, why not? Kan? Allah bagi ujian sebab Allah tahu engkau mampu, Mama. Allah bagi ujian sebab Allah tahu kau mampu, Niki. Ujian kita semua tak sama. Allah custom made. Setiap orang tu berbeza-beza. Sebab apa? Sebab kemampuan makam kita berbeza. Kita punya ujian ni mengikut kita punya makam kita. Ujian asatizah, ujian ustazah tak sama dengan kita. Ada orang diuji dengan apa? Ada satu kisah juga, nak dengar tak? Ada satu kisah juga. Dia pakai furdah. Orang nampak dia sangat Masya Allah, Niki. Alim. Betul? Orang pakai furdah kita sangat Masya Allah. Sangat cantik. Betul? Tapi dia cakap, Mami, hakikatnya saya tak solat. Saya dah lama tak solat. Habis tu kalau pergi majlis ilmu, macam mana? Saya kata saya datang bulan. Tak solat lah. Setiap kali dia pergi majlis ilmu, kan kawan-kawan dia pergi masjid, kan? Sayang, you tak solat ke? Oh tak. I datang bulan. Macam tu. Tapi hakikat dia tak solat. Dia kata, kenapa? Taklah malas. Itu ujian dia. Kan? Ujian kita berbeza-beza, Niki. Betul. Ada ujian pula, Mama. Dia ditimpa penyakit was-was. Masya Allah, dia kata. Niki bayangkan, dia mandi hadas sampai 3-4 jam. Sebab dia rasa macam tak terangkat lagi ni. Macam tak? Belum lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi lah. Makhraj tak betul tu. Sampai 4 jam. Kalau ambil air. So what happened is, dia dah malas nak mandi hadas. So what happened is, solat tak? Yalah. Tak solat lah. Nampak tak? Ujian kita, again, ujian kita berbeza-beza, Masya Allah. Ada orang pula diuji dengan angkat takbir, tak masuk lagi ni, Mama, takbir. Allahu Akbar. Salah kot makhrajnya tu. Allahu Akbar. Dah baca sampai nak rukuk. Cok. Ulang balik semula. Berulang kali ni. Sampai dia rasa macam, Mami fed up lah, Mami. Rasa macam was-was sangat ni. Macam mana. Itulah jihad dia dalam ibadah. Itu jihad dia dalam ibadah. Mama dengan Niki bayangkan, bila dia berjihad macam tu, Masya Allah tak pahala Allah bagi. Masya Allah.
Tapi kita memandang benda tu sebagai apa? Bebanan. Betul? Beban. Penyakit was-was, beban lah. Tapi Allah nak bagi pahala banyak. Kita kan tak tahu bahasa cinta Allah. Inilah bahasa cinta Allah. Inilah dia bahasa cinta Allah. Betul? Itulah dekat dalam Hijrah Sister ni, Mami seru kepada semua penonton-penonton. It's okay untuk buat silap. It's okay sayang. Sebab apa? Dengan kesilapan itulah kita belajar sesuatu. Betul? Budak-budak dia tak ada terus berlari. Dia akan Angkat lo. naik atas, puk, jatuh. Naik atas, puk, jatuh. Kan mama banyak, ramai cucu berapa mama? Cucu? 7. Masya Allah. 7. Masya Allah. 7 orang. So, lebih mahir daripada mami. Masya Allah. Jadi begitu. Sama juga dengan hujan. Kita yang Allah dah letak dekat atas muka bumi ni. Dan memang hakikatnya Mama dan Niki dan penonton semua, Mami nak bagi tahu, hakikatnya dunia ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat kita. Kita singgah sahaja. Singgah. Untuk apa? Untuk bawa bekalan di sana, ke akhirat. Selagi mana ada usia, selagi mana ada nafas, jalankan kerja dakwah cara kita. Cara kita berbeza-beza. Betul? Dengan Mama Hood Diaries adalah salah satu platform juga yang menyebarkan dakwah. Sebab apa? Sebab ramai yang menonton. Masya Allah. Ramai yang melalui ujian yang sama. Begitu. Dan ya Allah, kan? Orang nak berhijrah tak tahu dekat mana. Nak berhijrah tak tahu dekat mana. Jawapannya Hijrah Sisters. Itu jawapannya. Sama-sama kita sembuh. Sama-sama kita tumbuh. Nak sembuh Mama dengan Niki dan semua. Nak sembuh perkara pertama adalah syukur dahulu yang pertama. Tapi tak semua orang boleh bersyukur. Mami nak tanya. Syukur waktu susah. Syukur waktu senang. Mana senang? Syukur waktu senang. Mama? Of course. Betul. Syukur waktu senang lebih mudah. Alhamdulillah ya Allah. Close deal. 10,000. Allah, Masya Allah. Close deal $20,000. Contoh. Tapi, bila Allah datangkan hadiah berupa ujian, perkara pertama adalah kita merungut dahulu. Kita merungut dahulu. Sedangkan dalam Al-Quran sudah ajar. Bila kita ditimpa sesuatu ujian, kita perlu baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak suami buat masalah, sabar Sat, pause dulu. Sebab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat pahala Mama. Niki, penonton, dapat pahala. Tapi kita bila dia timpa ujian, kita apa? Bentak, marah. Ada yang suka curse, bad words. Please. Islam itu sangat Masya Allah cantik. Ajarlah semua perkara. Semua perkara dalam Islam dah ajar. Kan? Kita nak selamat hidup di atas muka bumi Allah ini, jangan tinggal Al-Quran, jangan tinggal solat lagi, jangan tinggal apa? Hadis-hadis kita, kan? Sunnah-sunnah Rasulullah, jangan tinggal tu. Sunnah-sunnah Rasulullah jangan tinggal. Masya Allah. Sebab kita sebagai seorang ibu, kita ada anak yang ramai, Niki. Kita ada suami yang nak dijaga. Hakikatnya bukan kita yang jaga, Mama. Allah yang jaga, ingat tu. Bukan kita yang jaga suami kita. Bukan kita yang jaga anak kita. Bukan kita. Allah yang jaga. Tapi Allah bagi amanah kepada kita. Itu beza dia. Allah bagi amanah kepada kita untuk kita apa? Langsaikan. That's it. Kita seorang ibu, mama. Mami tahu penat. Sangat Masya Allah penat. Yang menonton ni ibu-ibu, mungkin dalam
rumah yang serba lengkap. Ada yang melihat podcast hari ni dalam rumah kampung. Ada yang sedang melihat podcast hari ni dalam duitnya tinggal RM2. Nak bagi anak makan apa ni Niki? Anak ada 8 orang. Tinggal duit RM2. $2. How you nak fit? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. That's it. Masya Allah, ada orang bantu. Ada pertolongan Allah tu tepat pada waktu dia. Allah bantu kita mengikut cara dia. Bukan cara yang kita nak. Allah jawab doa kita dengan cara dia. Yakni Allah. Bukan cara kita. Yang duk suka menekan-nekan ni. Kan zaman-zaman sekarang kata menekan-nekan. Menekan-nekan Allah. Kita siapa? Who are you? Kau seorang hamba. Kalau kau seorang hamba, buat sebagai hamba. Betul tak? Betul. Selalu orang tanya Mami juga. Mami, macam mana nak jalan keluar? Pun sudah ada sebenarnya jawapan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja itulah jalan keluar. Tapi kena apa? Bertakwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya ada jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa tu apa? Takwa itu adalah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah Larang. Simple. As simple as that. Tapi kita susah kan nak buat. Even Mami pun, Masya Allah, susah nak buat. Mami yang bercakap ni lagilah akan dipertanggungjawabkan. Setiap perkataan yang Mami keluar hari ini, semua akan dihisap nanti. Kau cakap macam ni, kau tak buat. Kau cakap macam ni, kau tak buat. Ingat, kita akan diuji dengan apa yang kita cakap. Kita akan diuji sebiji-sebiji. Dan Allah akan uji dengan apa yang kita depend. Allah akan uji kita. Kau depend dengan suami, you depend dengan suami, kita semua orang yang sedang melihat ni depend pada suami. Allah akan uji kau dengan suami. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi pelajaran. Tempat pergantungan bukan kepada makhluk aku. Tempat pergantungan hanya kepada aku, bukan kepada manusia. Selagi kita tak sedar, Allah akan bagi lagi ujian, sehinggalah kau sedar bahawa itu adalah teguran daripada Allah. As simple as that. Kita tak faham kan? Macam kenapa lah aku ni kena uji dengan suami? Aku dah baik dah. Aku dah masak. I'm a good housewife. Aku bagi semuanya kepada suami aku. I'm devoted mother. I'm devoted wife. Kan? Tapi kenapa aku diuji juga dengan suami ni? Kenapa aku diuji dengan suami? Mungkin kita lupa. Kita terlalu bergantung harap kepada suami kita. Allah akan uji kita, sayang. Niki, Allah akan uji kita sampailah kau sedar bahawa tak ada lagi siapa-siapa makhluk pun di dalam hati kau kecuali aku. Allah buang semua makhluk-makhluk Allah. Yang pertama, yang sepatut kita letak dalam hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib ya? Wajib. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga barulah suami kita, anak kita, ibu kita. Begitu. Kalau hari ini kita masih lagi meletakkan suami nombor 2,
hati-hati. Kalau kita hari ini masih lagi meletakkan ibu nombor 2 dalam hati kita selepas Allah, hati-hati. Ingat urutan yang Mami cakap tadi. Yang pertama Allah. Yang kedua Rasulullah, kekasih Allah. Yang ketiga baru makhluk-makhluk Allah. Umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bila Mami Love buat event atau ceramah-ceramah kan, apa satu mindset shift yang paling penting yang for wanita-wanita atau ibu-ibu tu bawa balik after dorang attend Hijrah Sisters? Like example for today. Masya Allah. Very good. Kami suka soalan tu. Apa yang perlu dibawa selepas mendengar majlis ilmu ataupun menghadiri taklim? Yang pertamanya adalah muhasabah diri. Kalau kita pergi majlis ilmu Niki, Mama, kalau kita mengharapkan untuk kita cari salah orang, kita tak boleh berubah sampai bila-bila. You pergilah majlis ilmu hatta 10,000 kali pun, kalau kita pergi majlis ilmu kerana kita nak validate yang orang tu salah, aku betul, tak boleh sembuh. First thing first, Niki, you pergi majlis ilmu, you dengar orang bagi taklim, pertamanya adalah refleksi diri. Betul, you salah. Tapi aku pun ada salah juga. Betul tak? Orang kata sekarang ni ada narsistik. Perkahwinan narsistik. Okay? Banyak student-student Mami yang hidup dalam keadaan narsistik, toxic marriage lah. Orang panggil toxic marriage. First thing first, kita memang dah tahu dah. Kita memang dah sedia maklum, Mama. Nafkah itu memang urusan tanggungjawab suami. Khalas. Tutup. Memang betul. Tapi, Mami selalu bagi tahu dekat sahabat-sahabat Mami. Dia tak bagi nafkah, itu urusan dia dengan Allah. Tuhan, Ya Rabbul Alamin. Urusan kita akan dipertanggungjawabkan atas amanah yang Allah bagi. Allah dah letak amanah kau sebagai isteri, buat sehabis boleh. Tapi dengan syarat, tidak sampai mencederakan. Bila sudah sampai mencederakan, fizikal, mental, kita pun ada jalan keluar. Which is, kita ada mahkamah syariah, kita ada sesi counselling, kita seek for help. Jangan orang kata, tak apa kita tawaduk saja, biar saja suami buat. No. Dalam Islam, dalam Islam sangat menjaga wanita. Kan kita ada surah An-Nisa. Betul? Apa lagi surah? Surah Maryam. Kan? Masya Allah, betapa sayangnya Allah pada makhluknya yang bernama wanita. Baik, jadinya nak pergi majlis taklim, yang pertamanya kena buang mindset yang aku nak cari salah orang. Nak pergi majlis taklim, tujuannya adalah lihat apa salah aku dahulu. Bila kita sudah mengaku salah kita, dan baru kita boleh move to the next step. Kalau kita masih lagi godeh-godeh salah orang, suami akulah yang tu salah, anak akulah macam tu, cucu akulah macam tu. Tak, kawan aku tu memang kaki dia memang macam tu. Lah, kita tak boleh sembuh. Tak adalah jumpa makhroja, jalan keluar. Memang tak boleh. First, kita tengok dahulu apa salah aku. Aku pun banyak salah juga, Niki. Mami pun banyak salah. Mami yang bercakap ni lagi, Masya Allah, paling banyak salah. Gitu. Yang keduanya adalah bila kita dah rasa macam, okey, aku dah tahu yang aku dah salah. Yang kedua, untuk orang yang nak sembuh Niki, masuk dekat dalam Hijrah Sister, Mami selalu suruh dia buat journaling. Buat journal. Sebab apa? Dalam psikologi, bila kita menulis, Mama, bila kita menulis, kita bagi signal pada kita punya otak kita untuk kita buat. Bila kita hanya
Okay, esok aku nak buat ni, esok aku nak buat macam ni. Hmm. Dia macam dia tak memberi penekanan. Bila contohnya esok aku nak bangun tahajud, tulis malam kita sebelum tidur tu, wahai yang mendengar, sebelum nak tidur malam, tulis dalam satu buku journal, pukul 3 pagi, ya Allah, kejutkan aku. Kita ni kan tak berdaya, Mama. Betul. Kan? Kita mesti kena minta Allah juga yang tolong kejutkan. Bukannya asbab handphone je alam tu. Kalau Allah kata kun fayakun, tak kejut juga. Confirm. So, ya Allah, tolong kejutkan aku. Pinky promise. Gitu. Okay, lepas tu apa? Buat lagi. Esok aku nak masak pizza. Tulis walaupun hatta sekecil-kecilnya. Itu adalah salah satu tips untuk kita healing proses. Itu journaling. Nama orang kata, you ke? You dah buat belum? Kalau tak buat, try buat 1 bulan. Memang nampak lain. Mama akan cuba. Memang nampak lain. Sebab apa tahu, Mama? Sebab sometimes orang tak faham kita, Ma. Niki, orang tak faham kita, Niki. Kan? Kita nak cakap dengan mak mentua kita, nak cakap dengan husband, nak cakap dengan kawan-kawan kita. Alhamdulillah, kalau dapat kawan yang positif. Dapat kawan yang wa'iyazubillah, sangkutlah kita. Jadinya apa? Kita tulis journal tu, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Kita memberi input kepada kita punya brain. Kita stimulate. Masya Allah, you kena buat benda tu. Sangat menakjubkan. Itu nombor 2. Yeah, shall try. So if let's say you can speak to a mother lah, in kira specifically to a mother yang tengah mendengarkan sekarang, yang tengah merasa overwhelmed, exhausted, apa yang you nak sangat dia tahu? Even kita lah kan. Baik. To all mothers, to Mama, to Niki, to me also, to everybody, ibu-ibu semua. Sebenarnya kita atas dunia ini, kita berseorangan, ibu. Kita tak attach dengan siapa-siapa. Kita tak attach dengan suami kita. Kita tak attach dengan anak kita. Hakikat hidup atas muka bumi Allah ini, kita berdiri sendiri dengan bantuan Allah. Kalau kita dalam keadaan fasa yang diuji, Masya Allah, tak nampak jalan. Sebenarnya, berita baiknya untuk Mama, untuk Niki, untuk semua, berita baiknya adalah Allah dah persiapkan hadiah untuk kalian. Allah merekodkan lagi apa dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita ditimpa ujian, ibu-ibu. Relax, tenang. Sikit je hari lagi. Sikit je. Pasti Allah bagi hadiah yang kita rasa macam sekarang kita overwhelmed. Kita terima hadiah pun overwhelmed juga. Berganda-ganda. 2 kali Allah ulang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah janji. Setiap Allah bagi ujian, dah sedia dah dikapit, dah disanding dah dengan hadiah istimewa. Berita baiknya itu. Kalau ibu, Mama, Niki, mami-mami di luar sana yang sedang dilanda ujian, bersenyumlah kalian sekarang. Sebab apa? Allah dah siap dah hadiah. And back to Allah. Kita semua pendosa, ibu-ibu. Mami pendosa. Semua orang pendosa. Masya Allah. Back to Allah. Tak ada lagi tempat yang sangat tenang melainkan sujud lama-lama pada Allah. You cannot compare benda tu. Hakikatnya, ibu-ibu, kalau ujian sekarang mendekatkan kita pada Allah, itu adalah rahmat. Dan jika kekayaan limpah, kita rasa macam, ya Allah, lavishnya aku sekarang, menjauhkan aku dengan Tuhanku, itu adalah bala.
So thank you, Mami Love, for Thank you being so here much. again. Okay. On 15 February dekat Yayasan Restu Shah Alam, kita buat convention healing trauma silam. Dekat situ insyaAllah dalam 500 peserta akan hadir. Masya And Allah. please Mama, Nikki and to all, tolong hadir. Tolong hadir. We need to register lah kalau ni all that. Betul. Cuma untuk Mama dengan Nikki, Mami belanja. Masya Allah. Untuk Mama dengan Nikki, InsyaAllah. confirm kena janji kena datang je. Nak kena make time ni. Have to On see my 15, schedule. on 15, Mami belanja. Kita orang kata bertaklim dekat situ ramai-ramai. Kita sembuh-sembuh dekat situ ramai-ramai. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, wow, Masya Allah. That is... wow. We are so honored. Thank you. Thank you, insyaAllah. Okay, again, thank you for coming your way here daripada Kuala Lumpur, and then after ceramah. Mami doakan The Mamahood Diaries, Masya Allah, memberikan benefit to all, ramai sangat. Amin. Jadikan Mamahood Diaries sebagai medan dakwah. Amin, amin. InsyaAllah. Banyak pahala yang mengalir non-stop. Masya Allah. InsyaAllah. Itu Mami punya impian untuk Mama dengan Nikki. Teruskan. Bidang dakwah ini besar. Betul. Platform dakwah pun banyak. Jadinya one of is the Mamahood Diaries. Ya, kita pun cakap ada Kabul. yang InsyaAllah, baik, insyaAllah. yang baik ambil sebagai tauladan yang ada. Kita kadang emosi juga kan kalau dah berbual kan. Yeah. But yalah. Thank you. Mama, you got anything to say? Mama just thank you jugalah apa yang macam Nikki cakap. Thank you so much. Thank you to be here. Terima kasih banyak-banyak lah. Alhamdulillah Allah pun Ketemukan kita. temukan kita dengan Mami Love ni kan. InsyaAllah kalau ada umur kita jumpa lagi. InsyaAllah. Masya Allah. InsyaAllah. Kalau jumpa Mama ke Nikki kat luar, jangan lupa Mama. Nikki, hello, it's me. Ataupun kita dah jauh, nanti kita yang pekik kita yang excited. Tu 15 ni kita plan. InsyaAllah. 15 dan semua yang mendengar, kalau sempat disiarkan on 15 February, Mami jemput sekali lagi ramai-ramai pergi ke healing trauma silam di Yayasan Restu Shah Alam. Kita akan duduk lama dekat situ pukul 8 pagi sampai pukul 1 petang, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Alright. So kita ada 3 speaker. Sorry, kita ada Mami Love, kita ada Dai Izhar, dan kita ada juga Tuan Hafizul. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright. Oh lah sayang lah. Okay, dah lah. Okay. Assalamualaikum. Dari itu, Assalamualaikum.